Okey. Mari kita masuk. Ni. Ni dia. Tu dia, ni dia. Ha. Ni dia. Ambil ni. Situ dia. Mula-mula kita masukkan ni. Marilah adikku, marilah bersamaku. Okey, masukkan inner dalam yang dalam dulu. Klip kat sini saudara. Kita klip kat sini saudara. Klip sini saudara. Masuk tu dah cantik. Masuk telinga dia pula. Telinga dia saudara. Saudara kena masukkan ni klip ni dulu. Dah masuk klip tu. Julok kat sini, julok kat sini, julok. Ada dua klip kat sini saudara. Dia keluar tak bukan dia tak keluar. Nah, ni saudara. Saudara masukkan dekat sini saudara. Klip ni dah klip dah satu dah rosak, hilang. Okey, tak apa. Masuk sini satu. Sini satu. Masuk yang last dulu yang. Sini satu. Mesti ini saudara. Saudara. Kemudian nyak. Masuk yang belah kanan, belah kiri ke kanan, bukan kiri kita dah bubuh. Tu namanya. Kiri kita dah bubuh, pasang. Kanan buh tang ni. Buh tang ni satu. Klip kat sini ketekak dia bunyi. Bukan ketegak, ketekak. Tegak sini. Masuk sini satu. Alah, tak bunyi pula dia. Alah, hai. Atas. Semua dengar ketegak ni. Lepas tu cium. Wangi bak hang. Ni siap satu. Next. Ini dia susah sikit kan susah lah dia sebab dia ada intercom. So kita kena hati-hati kat sini berhati-hati sikit. Tu cerita dia berhati. Sebab dia ada intercom. Bahan. Okey. Macam biasa masukkan dia punya inak dalak dulu. Dah kering tu. Wangi giliak lepas pergi giliak. Wangi gila tergeliat punya. Wangi gila lepas pergi dobiak. Dobiak dah siap. Masuk kepala lah. Masuk depan ni dulu. Masuk celah ni, masuk celah. Susah sikit ni. Kalau salah masuk kena buat balik, buka balik. Dia kena masuk serentak. Tak boleh. Sikit tak boleh. Sekali masuk. Tolak sekali. Tolak. Apa benda cakap. Memang pasal ni. Ni. Ni sini. Ni kena masuk betul-betul. Lubang. Batu pula dah. Tak betul ni. Tak betul ni. Masuk. Ni ada masuk. Nampak. Nampak cantik. Dah sudah masuk tu. Nampak ni wire-wire ni kita sorok. Wire-wire intercom ni. Wire intercom ni kita sorok. Celah ni belakang ni. Kita masuk ni. Masuk ni besar. Dia nampak
nampak tak? So, jangan bagi nampak. Masuk. Dah masuk. Kasih ketat-ketat sikit. Silap kan ni? Betul dah ni. Center dah ni. Ambil telinga dia ni. Telinga dia ni mana kiri, mana kanan. Aku rasa di sana. Ini kanan, ini kiri. Betul. Dah bentuk yang tu. Kiri ni dia masukkan ni. Masukkan dia punya lock ni. Ni masuk dalam. Ini kena duduk dalam. Dalam mana? Dalam sini. Duduk je macam tu. Duduk je macam tu. Kita ambil klip ni. Try sekejap di situ. Itu baru kita masukkan ni. Selit mesti. Ini interselitkan dia. Interselit. Dah sudah selit situ. Tepak kat sini pula. Tekak kat sini. Tekak kat sini. Tak masuk. Klip. Ayah. Kena paksa sikit. Alright. Ini kan macam ni. Yang belakang ni macam tak cantik. Jadi kita buat balik. Selit sikit. Udah. Nampak tak? Udah. Masuk air punya. Ni pula. Macam biasa. Macam tadi juga. Masuk dalam ni. Masuk kat sini. Dah tu. Rasa kita kena masukkan ni dulu. Masukkan dia punya lidah dia dulu. Rasa macam lagi senang cepat masukkan lidah. Jadi sebab dia ada yang kita kau nak masuk lidah tak boleh. Sebab tu kena masuk lidah dulu tadi. Ni sebab dia ada yang tekam. So dah masuk lidah, dah masuk ke telinga tu. Ni kena masuk habis. Dia punya ni. Ni. Kelip lah. Sini. Tu sini. Satu lagi. Nampak. Ni nampak. Situ satu. Belakang ni satu lagi. Ada lagi. Belakang ni ada satu lagi. Masuk ni. Nampak. Sini ke? Ni tunggu sikit. Ni kat sini ada. Ni. Selalu senang. Agak susah pula. Apa lah susah lah ni hari. Itu jam senang je. Okey. Masuk dia je tu keluar balik. Selit je lah. Barulah tak bau kepam. Barulah selesa. So korang tiap-tiap 3 bulan kita cuci helmet. Pergi Dobi senang. Pergi Dobi saja senang. Letak apa ni, keringkan terus. Tapi make sure korang pakai benda lah. Ni jaring. Masukkan jaring. Ni lah karyawan. Settle. So helmet bau segar, tak bau longkang. Sekian. Tak. 2 helmet dah. Settle. Mantap.